Salam hormat dan salam sejahtera. Selamat kembali ke kelas Bahasa Melayu. Dalam episod ini, kita akan mempelajari kata parafrasa, iaitu kata sendi nama. Jadi, selepas sesi pengajaran ini, kita dapat mengetahui penggunaan kata sendi nama dengan tepatnya. Murid-murid, tahu tak apa itu kata sendi nama? Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Okay? Yang berikut merupakan kata sendi nama, iaitu di, bagi, laksana, antara, ke, demi, sejak, untuk, dari, tentang, terhadap, dengan, daripada, seperti, akan, dalam, kepada, bagai, oleh, sampai, pada, umpama, dan hingga. Sebenarnya, setiap kata sendi nama mempunyai fungsi masing-masing. Walau bagaimanapun, sesetengah kata sendi nama mendukung fungsi yang berlainan, seperti perkataan akan. Akan mungkin merupakan kata sendi nama, juga merupakan kata bantu aspek. Yang kedua, contohnya sampai. Sampai merupakan kata sendi nama, juga merupakan kata kerja. Seterusnya, antara. Antara juga boleh berfungsi sebagai kata arah ataupun kata sendi nama. Akhir sekali, bagi untuk ini mungkin berfungsi sebagai kata sendi nama ataupun kata hubung pancangan komplement atau kata hubung pancangan relatif. Marilah kita teliti kata sendi nama satu demi satu. Terlebih dahulu, kita lihat kata sendi nama di. Bagi kata sendi nama di, digunakan untuk menunjukkan tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama ataupun frasa nama yang mengikutinya. Contoh, ayahnya bekerja di pejabat itu. Ejaan ini tepat kerana di dan pejabat memang ada jarak. Tidak boleh ditulis secara bercantum. Kalau bercantum, di itu bukan kata sendi nama, sebaliknya merupakan imbuhan. Seterusnya, mari kita teliti kata sendi nama yang kedua, iaitu ke. Bagi kata sendi nama ke, digunakan untuk menunjukkan tempat atau arah yang dituju dan digunakan juga di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu atau masa. Contohnya, menunjukkan tempat atau arah. Kami akan pergi ke Kuala Lumpur pada minggu depan. Yang kedua, menunjukkan waktu atau masa. Kelas tambahan berlangsung dari pukul 9 pagi ke pukul 11 pagi. Jadi daripada kedua-dua ayat ini kita mendapati bahawa ke menunjukkan tempat ataupun arah yang hendak ditujui dan juga digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu. Seterusnya kita lihat kata sendi nama dari pula. Bagi kata sendi nama dari digunakan untuk menyatakan arah, tempat atau waktu. Contohnya, menunjukkan tempat atau arah. Lori itu membelok dari kanan ke
kiri. Yang kedua pula, menunjukkan waktu atau masa. Kelas tambahan akan diadakan dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi daripada kedua-dua ayat ini, kita mendapati bahawa ayat pertama menyatakan arah, ataupun tempat. Bagi yang kedua pula menyatakan waktu. Seterusnya kita akan lihat kata sendi nama daripada. Kata sendi nama daripada hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda dan unsur mujarad, sumber atau asal kejadian sesuatu benda dan perbezaan atau perbandingan. Mari kita teliti satu demi satu. Yang pertama, menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda dan unsur mujarad. Ayat yang pertama, kita harus menjauhkan diri daripada dada. Dalam konteks ini, dari tidak sesuai digunakan kerana dada merupakan benda, bukannya arah ataupun masa. Bagi ayat kedua pula, cadangan daripada pihak sekolah akan kami terima. Sama situasinya, dalam konteks ini pihak sekolah bukan tempat ataupun masa. Jadi dari tidak sesuai digunakan. Sebaliknya kita akan guna daripada. Bagi B pula, menyatakan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu. Contohnya, Zulkifli mendapat idea daripada perbincangan itu. Dan ayat kedua, beg tangan itu diperbuat daripada kulit lembu. Jadi kedua-dua ayat ini merujuk sumber. Jadi kita kena gunakan daripada. Bagi C pula, menunjukkan perbezaan atau perbandingan. Buku ini lebih berkualiti daripada buku itu. Dalam konteks ini, ayat ini menunjukkan perbandingan. Jadi, daripada perlu digunakan. Seterusnya, kita lihat kata sendi nama yang kelima, iaitu kepada. Kata sendi nama kepada terletak di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menyatakan sasaran yang merujuk manusia, haiwan, unsur mujarad, menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan. Contohnya, menyatakan sasaran yang merujuk manusia, haiwan dan unsur mujarad. Ayat contoh, serahkan borang permohonan ini kepada kerani pada hari ini. Di sini ada sasarannya. Jadi, kita kena guna kepada. Yang kedua, pakaian ini akan diberikan kepada anak yatim. Anak yatim juga merupakan sasarannya. Jadi, kata sendi nama yang sesuai ialah kepada. Ayat ketiga, wakil rakyat telah menghadiahkan bahan bacaan kepada beberapa buah sekolah. Beberapa buah sekolah juga merupakan sasarannya. Jadi kita perlu menggunakan kata sendi nama kepada. Kita lihat yang kedua pula, B. Menyatakan pecahan. Contoh, peserta bengkel ini akan dibahagikan kepada 5 kumpulan. Jadi dalam konteks ini kita tahu bahawa para peserta akan dipecahkan kepada 5 kumpulan yang kecil. Jadi kata sendi nama kepada perlu digunakan. C. Menyatakan perubahan keadaan.
lagu itu berubah kepada irama sayu setelah penyanyi menurunkan nadanya. Dalam konteks ini, nada suara telah berubah. Jadi, kata sendi nama kepada digunakan. Seterusnya, kita lihat kata sendi nama pada pula. Kata sendi nama pada digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Dan digunakan dalam ungkapan ada campur dengan pada bagi manusia dan haiwan dalam beberapa situasi tertentu. Yang pertama, menunjukkan keterangan waktu apabila mendahului kata nama yang menyatakan waktu atau masa. Contohnya, bengkel itu akan tamat pada hari ini. Jadi di sini adanya unsur masa. Jadi kita guna kata sendi nama pada. Yang kedua, kata sendi nama pada apabila didahului ada mesti diikuti oleh kata nama yang merujuk manusia dan haiwan. Contohnya, buku ini ada pada Helmi. Jadi, selepas kata ada, perlu diikuti kata sendi nama pada. C. Sebagai perkataan yang terletak di hadapan kata nama yang menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja. Contohnya, layang-layang itu tersangkut pada tiang lampu. Jadi di sini telah menggambarkan tempat, iaitu tiang lampu. Jadi kata sendi nama pada perlu digunakan. Seterusnya kita akan lihat kata sendi nama untuk dan bagi. Okey, bagi untuk dan bagi ini kadang-kadang kita boleh silih berganti, kadang-kadang tidak boleh. Jadi kita kena teliti fungsinya. A. Menunjukkan kegunaan untuk sesuatu. Jadi dalam penggunaannya yang demikian, kata sendi nama untuk dapat bervariasi dengan kata sendi nama bagi. Okey, contohnya, bilik untuk pekerja telah disediakan oleh pihak majikan. Bagi ayat ini, untuk boleh diganti dengan kata sendi nama bagi. Sebaliknya, kita lihat B pula. Menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan. Dalam konteks ini, untuk tidak boleh diganti dengan perkataan bagi. Contoh, buku ini untukmu. Bagi ayat ini betul. Sebaliknya, buku ini bagimu. Ayat ini tidak tepat. Seterusnya, marilah kita lihat kata sendi nama demi. Kata sendi nama demi membawa makna tujuan dan digunakan dalam ungkapan untuk melahirkan makna urutan satu atau sekumpulan. Kita lihat makna tujuan. Rakyat Malaysia mesti bersatu padu demi keamanan negara. Jadi, bagi kata sendi demi mendukung makna tujuan. Yang kedua pula, melahirkan makna urutan satu atau sekumpulan. Contohnya, piala itu disusun di atas rak satu demi satu. Jadi di sini nampaknya urutan. Seterusnya, kita akan lihat kata sendi nama tentang. Bagi kata sendi nama tentang digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu atau umum atau mujarad. Contohnya, mereka berbincang
tentang masalah buli yang kerap berlaku baru-baru ini. Murid-murid ingat, dalam konteks ini, terhadap tidak boleh digunakan. Sebaliknya, kata sendi nama yang paling tepat ialah kata sendi nama tentang. Seterusnya, kata sendi nama seperti, bagai, umpama dan laksana membawa maksud perbandingan. Contohnya, gadis itu cantik seperti bidadari. Marilah kita teliti kata sendi nama dengan pula. Bagi kata sendi nama dengan digunakan untuk membawa maksud seperti yang berikut. Yang pertama, membawa maksud bersama-sama atau berserta. Contohnya, adik ke pekan dengan ibu. Ayat yang kedua, kami memulakan sesi ceramah dengan bacaan doa. Bagi dengar ini membawa maksud cara sesuatu itu dilakukan. Bagi ayat yang ketiga pula, Firdaus memotong kek dengan pisau. Di sini, kata sendi nama dengan membawa maksud menggunakan. Ayat keempat pula, ganjaran yang diperoleh tidak setimpal dengan usahanya. Di sini, wujudnya unsur perbandingan. Marilah kita meneliti kata sendi nama yang lain. Okey, seterusnya kita lihat kata sendi nama sejak. Kata sendi nama sejak ataupun boleh diganti dengan semenjak membawa maksud penanda waktu. Contohnya, kami tinggal di Kuala Lumpur sejak 10 tahun yang lalu. Maknanya, sejak 10 tahun lalu kita sudah berada di sini. Jadi sejak ini merupakan kata sendi nama yang membawa maksud penanda waktu. Okey, seterusnya kata sendi nama terhadap. Kata sendi nama terhadap biasanya digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan yang melibatkan penyambut tertentu sama ada manusia, haiwan atau benda. Dalam konteks ini, ingat, kita tidak boleh ganti dengan kata sendi nama tentang. Contohnya, ibu bapa harus berprihatin terhadap anak-anaknya. Sekiranya Anda jawab sebegini, ibu bapa harus berprihatin tentang anak-anaknya. Dalam ayat ini tidak tepat. Seterusnya, kita lihat kata sendi nama akan. Bagi kata sendi nama akan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia dan penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif. Contohnya, saya rindu akan ibu yang berada di kampung. Sekiranya kita tulis sebegini, saya rindu ibu yang berada di kampung, bagi ayat ini tidak tepat. Jadi, kata sendi nama akan memang diperlukan. Seterusnya, marilah kita melihat kata sendi nama oleh. Bagi kata sendi nama oleh, digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud yang berikut. Yang pertama, menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif yang menggunakan bentuk-bentuk berikut, iaitu di, ter, dan kena. Contohnya, buku ini dibeli oleh ayah semalam. Kata sendi nama oleh akan hadir selepas kata terbitan yang menggunakan imbuhan di ataupun ter. Bagi B pula, menunjukkan hubungan yang membawa maksud sebab. Contohnya, pasukan badminton negara kita tertewas oleh sebab kekurangan latihan. Seterusnya, kita lihat kata sendi nama hingga dan sampai. Bagi kata sendi nama hingga dan sampai, digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud perihal peringkat dan had masa, waktu atau tempat.
Hingga dan sampai ini memang boleh bertukar ganti antara satu sama lain. Contohnya, kami mengulang kaji pelajaran hingga dini hari ataupun kami mengulang kaji pelajaran sampai dini hari. Akhir sekali, kita akan lihat kata sendi nama dalam dan antara. Bagi kata sendi nama dalam dan antara, membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Contohnya, usul itu dibangkitkan dalam mesyuarat yang lalu. Dalam konteks ini, kita tidak boleh menggunakan kata sendi nama di. Sebaliknya, perlu menggunakan kata sendi nama dalam. Kerana tiada unsur ruang atau jarak. Bagi ayat contoh seterusnya, perjanjian antara kedua-dua buah negara itu akan ditandatangani pada hari ini. Dalam konteks ini, memang tidak melibatkan sebarang ruang atau jarak, jadi kata sendi nama di tidak diperlukan. Selepas kita mempelajari kata sendi nama ini, cikgu mempercayai bahawa kalian dapat menggunakan kata sendi nama dengan tepatnya. Setakat ini saja sesi pengajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi.